Baik psikologi maupun sosiologi maupun sains sosial lain tidak bertemu pada titik buta yang sama. Sains mempunyai titik buta. Bertentangan dengan kepercayaan popular, agama orang ramai meningkat dalam tanda petikan. Malah, mereka terlepas pandang andaian paling asas pendekatan positivis ini, iaitu pemahaman mengurangkan segala-galanya kepada kaedah saintifik. Apakah andaian itu? Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, hari ini kita akan bercakap tentang masa depan agama. Tetamu kami ialah Dr. Yasin Ramadan. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih. Apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Awak? Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Kami ingin bercakap tentang masa depan agama. Malah, agama dianggap sebagai perkara yang telah berlalu. Terdapat pendapat sedemikian. Terdapat corak bahawa dengan sains dan dunia membangun, kepercayaan terhadap agama semakin berkurangan dan ini hanyalah pemikiran dan kepercayaan masa lalu. Ada persoalan seperti ini sudah runtuh, agama sudah tamat. Apa yang anda katakan kepada mereka ini? Sekarang dari mana datangnya pemikiran ini? Sebenarnya, kaedah penyelidikan saintifik, kaedah pemikiran saintifik yang kita gunakan hari ini tidak bermula begitu lama, tetapi beberapa abad yang lalu, ia bermakna pembangunan kaedah yang menunjukkan bahawa cara berfikir tertentu membuahkan hasil saintifik. Jadi apa maksudnya? Pertama sekali, satu prinsip dibangunkan berdasarkan memisahkan beberapa perkara yang ada dalam pengalaman kita, iaitu perkara yang kita alami daripada yang lain. Bahagian manakah ini? Pertama sekali, ia boleh diulang. Jadi ia boleh timbul lagi dan lagi. Pengalaman yang saya buat, awak pun boleh buat. Begitu juga pengalaman yang boleh dikongsi, iaitu anda boleh faham dengan cara yang tidak sepenuhnya unik untuk saya dan anda boleh menerima, meluluskan atau menolak. Ia juga boleh diukur. Jadi entah bagaimana kita akan dapat bercakap tentang kuantiti mengenainya. Kita akan dapat berkata sedikit, kita akan dapat berkata banyak, kita akan dapat berkata besar, kita akan dapat berkata kecil, kami akan dapat mengukurnya entah bagaimana. Oleh itu, pengalaman yang mempunyai 3 ciri ini, kebolehhulangan, kebolehkongsian dan kebolehhukur, idea berkembang bahawa hasil saintifik boleh diperolehi dengan menggunakannya dalam kaedah tertentu. Dan ia sangat berjaya. Bagaimana ia berjaya? Pengetahuan kita tentang dunia telah meningkat, pengetahuan kita tentang alam semesta telah meningkat, pengetahuan kita tentang manusia telah meningkat, dan sains secara beransur-ansur mula memperoleh sains daripada pengalaman segala-galanya yang tidak dianggap sebagai sains atau pengetahuan sehingga itu dalam beberapa cara atau yang lain menepati ciri-ciri ini. Sebagai contoh, sebagai tambahan kepada sifat fizikal, kimia dan biologi. Kami melihat bahawa ia adalah sains. Kemudian, walaupun peralihannya kepada sosiologi dibuat oleh pemikir seperti Auguste Comte dan Weber, mereka beranggapan bahawa ini juga berlaku dalam masyarakat. Kepercayaan berkembang bahawa kita boleh menerangkan segala-galanya di dunia dengan prinsip kerja ini. Apabila pendapat ini berkembang, ia juga membawa kepada perkembangan pemahaman reduksionis, terutamanya pada abad ke-19. Bagaimana reduksionis? Ia sebenarnya bukan sebahagian daripada pengalaman. Pengalaman itu sendiri secara keseluruhannya bermuara pada ini. Oleh itu, kita boleh menerangkan segala-galanya dalam pengalaman. Ringkasnya, kita boleh menerangkan dunia sepenuhnya melalui penyelidikan saintifik. Ia difikirkan bahawa segala-galanya boleh dikurangkan kepada ini. Ini juga menunjukkan pandangan yang anda nyatakan. Sebagai contoh, selama berabad-abad, beberapa ahli etnologi atau antropologi telah membuat kesimpulan ini. Sejak awal dunia dan manusia, orang telah menggunakan mitos, cerita atau beberapa cerita lain untuk menerangkan diri mereka sendiri, untuk bercerita dan memahami dunia. Dan entah bagaimana itu bertukar menjadi agama yang lebih sistematik. Kemudian, dengan perkembangan sains, agama tidak perlu. Kami akan menerangkan segala-galanya dengan sains. Oleh itu, tidak akan ada keperluan untuk agama.
Semakin banyak masyarakat berkembang dan berurusan dengan sains, semakin ia meninggalkan agama. Dan oleh itu, sains sebenarnya menjadi alat yang sangat asas untuk pemahaman ini. Dengan kata lain, jika ada agama, ia dianggap racun dan sains dianggap penawarnya. Jika kita memperbanyakkan ilmu, agama akan berkurangan. Kita dapat melihat ini terutamanya dalam pemahaman positivis awal abad ke-20 di banyak bahagian dunia. Sains adalah daripada sains positif. Apa yang kita panggil sains semula jadi hari ini terdiri daripada sains seperti fizik, kimia dan biologi. Dan apabila kita mengurangkan segala-galanya kepada ini, sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jika kita hapuskan kejahilan, agama juga akan lenyap. Difikirkan begitu. Ini adalah sumber pandangan ini. Tetapi adakah nubuatan itu menjadi kenyataan? Tidak. Adakah agama telah hilang? Tidak. Sebaliknya, kita melihat bahawa agama memegang kedua-duanya dan saya bukan hanya mengatakan ini untuk Turki, ini sah di mana-mana, agama memegang dan bahkan berkembang di mana ia berada. Jadi ada perubahan, transformasi mengenai agama, tetapi agama tidak ke mana. Kerana mereka sebenarnya terlepas pandang andaian paling asas pendekatan positivis ini, iaitu pemahaman mengurangkan segala-galanya kepada kaedah saintifik. Apakah andaian itu? Seperti yang saya katakan, bahagian pengalaman yang boleh dikongsi. Ia adalah bahagian pengalaman yang boleh diukur dan boleh diulang. Tetapi pengalaman kami tidak terhad kepada ini. Dengan kata lain, manusia adalah keseluruhan. Sebahagian penting daripada pengalaman kita, kehidupan seharian kita, perkara yang kita alami, contohnya, malah perkara yang berlaku dalam fikiran kita pada masa ini, emosi kita, bagaimana orang memerhatikan kita, meletakkan diri mereka, di mana mereka berada pada masa ini, pengalaman berada di suatu tempat, pengalaman berada pada satu masa, sebagai contoh, tidak boleh dikongsi, ia unik untuk kita. Tetapi sains psikologi juga menjelaskan perkara ini. Dalam erti kata lain, semua sains ini di sisi saintifik menyokong satu sama lain dan mencapai titik yang sama. Dalam erti kata lain, berikut adalah situasi yang tidak dapat kita fahami, iaitu sains tidak boleh menerangkan atau meletakkan di tempat yang berbeza. Di sini, psikologi berurusan dengan sains dari perspektif yang berbeza, sosiologi menanganinya dari perspektif yang berbeza, dan sekali lagi, entah bagaimana mungkin bagi mereka untuk menghasilkan penjelasan yang jauh dari agama. Untuk mengenepikan agama, mungkin bagaimana kita hendak membandingkan perkembangan agama di sana. Sebenarnya di sinilah terletaknya masalah terbesar sains sosial seperti psikologi, sosiologi, antropologi dan sains manusia seperti sejarah, falsafah dan sastra dengan paradigma saintifik. Jadi mesti ada mata yang sangat istimewa. Contohnya, dari satu perspektif, kita tidak boleh mengurangkan segala-galanya dalam psikologi kepada eksperimen. Begitu juga dalam sosiologi. Jadi entah bagaimana kita memerlukan data. Kita boleh menerangkan masyarakat dengan cara tertentu, tetapi penjelasannya mestilah ad hoc. Jadi pertama kita akan membuat pemerhatian, kemudian kita perlu mencari penjelasan yang sesuai untuknya. Selepas membuat penjelasan, mula mengumpul data, sentiasa boleh mendorong kita untuk mencari perkara yang menyokong penjelasan. Jadi, ada ini. Ia bukan psikologi mahupun sosiologi. Sains sosial lain juga tidak bertemu di titik buta yang sama. Sains mempunyai titik buta. Titik buta ini adalah pengalaman subjektif manusia. Apa yang kita panggil pengalaman subjektif manusia adalah unik. Walaupun cara setiap daripada kita melihat dunia, perasaan kita tentangnya dan cara kita mengkonseptualisasikannya lebih kurang serupa. Dan keunikan ini sebenarnya telah diketepikan pada permulaan paradigma saintifik, iaitu pada kemunculan kaedah ini supaya boleh menggunakan kaedah. Tetapi hanya kerana ia diketepikan tidak bermakna ia tidak penting, tetapi ia telah dipertimbangkan. Fikiran yang tercerahkan mengembangkan ideologi yang mengatakan bahawa jika kita berjalan dengan ini, kita boleh menyelesaikan masalah manusia. Dan dalam apa yang dibebankan oleh fikiran ini, bersama dengan positivisme, sains menjadi fungsi. Jadi katakan ia menjadi berguna. Tetapi ia tidak berlaku seperti itu. Pengalaman hidup seharian kita, contohnya pengalaman seni kita, contohnya pengalaman moral kita,
Sebagai contoh, pengalaman agama kita masih kekal di titik buta itu. Jadi ada perkara yang kita tidak pernah berkongsi antara satu sama lain. Mungkin ada perkara yang tidak boleh kita kongsikan. Kita mempunyai perasaan dan fikiran yang tidak dapat kita ungkapkan atau kita tidak tahu bagaimana ia akan mempengaruhi kita apabila dinyatakan. Sekarang kita tidak boleh mengetepikan ini kerana ia tidak saintifik. Kita boleh bercakap tentang ini. Contohnya, lagu rakyat dinyanyikan, ada perkara yang diungkapkan dalam lagu. Sebagai contoh, kita boleh meneliti secara saintifik lagu-lagu ini. Atau katakan kita boleh menganggarkan keadaan psikologi seseorang dengan mengukur gelombang otak mereka, tetapi kita masih boleh mengukur apa yang kita ukur. Maksud saya, ada ukuran, ada graf pada skrin, beberapa neuron sedang menembak di sana dan lain-lain. Tetapi ini bukan pengalaman subjektif yang masih menjadi pengalaman subjektif saya. Saya boleh melihat dunia dengan cara yang tidak ada dalam perspektif orang lain. Seperti yang saya katakan, ini mungkin kelihatan serupa antara satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat dikurangkan antara satu sama lain. Jadi sekarang mari kita fikirkan cara ini. Jika saya bangun dari sini dan pergi, dalam beberapa saat, orang lain duduk di sini dan meneruskan perbualan saya. Anda melihat, jadi kami meneruskan perbualan yang sama. Awak tanya nama dia cakap nama dia Yasin, tapi orang lain. Sekarang orang yang duduk di sini bukan saya. Ya, dia boleh memenuhi fungsi saya, tetapi dia tidak boleh menjadi orang yang sama dengan saya. Tidak mungkin kita melihat perspektif subjektif ini dalam sains. Secara teknikalnya, tidak mungkin. Maksud saya, kerana kita tidak boleh mengulanginya. Kita juga tidak boleh mengulangi pengalaman subjektif kita sendiri. Sebagai contoh, fikirkan Fatmah Hanum 5 tahun yang lalu. Bolehkah anda berasa seperti dia sekarang jika anda mahu? Tidak mungkin. Ia tidak mungkin. Tetapi perasaan itu adalah nyata dan merupakan sebahagian besar daripada pengalaman kami. Ia adalah sama hari ini. Hari ini, apa yang kita rasa, sebagai contoh, persepsi estetik kita dan juga persepsi moral kita kekal di luar sains. Begitu juga agama tidak berada dalam batas-batas sains yang kami sebutkan. Mempunyai pertimbangan dan kepercayaan. Sebagai contoh, mengapa dunia wujud daripada tidak wujud? Atau mengapa ia wujud dengan cara ini dan bukan cara lain? Adakah Tuhan itu penyayang? Adakah kehidupan selepas kematian? Adakah jiwa kita kekal atau jiwa kita berkembang? Kita tidak perlu mengatakan bahawa soalan sebegini tidak boleh dijawab sama sekali kerana ia tidak dapat dijawab secara saintifik. Di sinilah agama berperanan. Sebab keperluan orang tak ke mana, soalan orang entah ke mana. Ya, apabila kita melakukan eksperimen, kita semua boleh membezakan bahagian atom dengan cara yang sama. Apabila kita pergi ke makmal, kita boleh melakukan eksperimen yang akan menghasilkan keputusan yang hampir sama. Tetapi kita mempunyai persepsi tentang realiti di luar pengalaman ini. Selain daripada pengalaman ini, kita mempunyai perasaan. Dan bahagian penting daripada itu ialah persepsi agama dan kepercayaan agama kita. Sekarang, apabila kita lihat dari sini, nampaknya agama tidak pernah berakhir, Tuan. Agama terus berkembang dan berubah. Ia kelihatan seperti makhluk hidup. Namun persepsi kita atau yang dilihat secara sosial ialah agama datang ke tempat tertentu pada masa tertentu dengan kitab suci tertentu dan berakhir. Dia tinggal di sana. Ia kekal seperti sedia ada pada masa itu. Tetapi apabila kita melihatnya dengan cara ini, apabila kita membandingkannya dengan sains atau kehidupan dan perkara-perkara lain, kita melihat bahawa ia terus berkembang dan berubah mengikut cara yang memenuhi keperluan orang ramai. Ini adalah perkara yang sangat penting kerana persepsi kita terhadap agama, cara kita hidup dan memahami agama sedang berubah. Kerana persepsi dunia orang yang mengalami ini berubah. Dengan kata lain, hanya kerana agama datang dari sumber mutlak, tidak bermakna persepsi agama kita tidak boleh berubah. Kerana keadaan manusia berubah, kita semua berubah. Sebagai makhluk yang bergantung kepada persekitaran dan keadaan kita, kita melihat perubahan dalam persepsi agama kita. Sebagai contoh, salah satu perubahan penting ialah ini. Bagi mereka yang berfikir bahawa agama akan berakhir apabila sains berkembang, bahawa tidak akan ada keperluan untuk agama, bahawa ia akan berakhir, agama sebenarnya sebahagian besarnya. Ia dihayati sebagai agama yang tertumpu kepada masyarakat dan masyarakat. Tetapi persepsi agama sekarang lebih berorientasikan individu dalam hampir semua agama.
Agama yang tertumpu pada individu adalah tentang mencari makna sendiri, melakukan penyoalan sendiri dan mewujudkan hubungan dengan yang mutlak dan suci melalui usaha sendiri. Ini sebenarnya menunjukkan ini. Dalam erti kata lain, agama seperti yang mereka fahami mungkin tidak hadir di ruang awam hari ini. Jadi, mungkin tidak ada teokrasi kecuali beberapa negeri. Atau komuniti agama mungkin mempunyai beberapa gaya hidup sekular. Tetapi ini tidak bermakna agama pergi ke mana-mana. Agama dalam bentuk yang berbeza, masih ada orang yang bertanya. Ia menunjukkan bahawa ia menjawab atau memberi mereka cara hidup. Tetapi kita melihat fahaman agama yang lebih tertumpu kepada individu. Ini kelihatan seperti sesuatu yang sebenarnya terasa lebih baik untuk manusia. Dalam erti kata lain, apabila melihat kepada kefahaman masyarakat tentang agama, seseorang itu kadang-kala berasa berbeza daripada masyarakatnya sendiri, merasa tersisih atau mungkin tidak merasakan dirinya menganut agama tersebut. Tetapi anda menyebut keunikan di sana, ia seolah-olah satu situasi yang akan meningkatkan ketakwaan seseorang terhadap agama apabila dia merasakan dirinya adalah milik dirinya dan sebati dengan dirinya. Ya, dan saya rasa ia semakin meningkat. Dalam erti kata lain, bertentangan dengan kepercayaan popular, agama orang meningkat dalam koma songsang. Apa yang saya maksudkan? Dalam erti kata lain, identiti telah menjadi lebih cair. Ini adalah hasil daripada kemodenan. Pasca modernisme telah menjadikan identiti lebih cair. Oleh itu, kita tidak merasai kesukaran untuk membawa akidah golongan yang kita lahirkan. Kita tidak memikulnya, kita boleh meninggalkannya. Itulah sebabnya, apabila kita membuat pilihan atau menjalani kehidupan kita, kita berfikir bahawa walaupun kita hidup agama sesuatu masyarakat, kita harus memilih atau mahu masyarakat itu sendiri. Maksud saya, sebagai contoh, terdapat banyak kes penukaran agama dalam kumpulan sepanjang sejarah. Dalam erti kata lain, suku begini, begini dan begini beramai-ramai menukar agama. Kerana ia adalah pemahaman agama yang berorientasikan masyarakat dan berorientasikan masyarakat. Namun, hari ini memandangkan pemahaman agama yang tertumpu kepada individu semakin berkembang, kita sebagai contoh secara individu menukar agama atau menumpukan kepada agama secara individu menjadi beragama atau meninggalkan agama. Kita boleh melihat fenomena seperti penyejukan dengan lebih kerap kerana bidang sosial semakin sekular dan ini sebenarnya bukan masalah besar bagi orang yang hidup dan percaya kepada agama. Jadi, sebagai contoh, tidak perlu menguatkuasakan peraturan jalan raya atas sebab agama. Jadi, walaupun seseorang itu hidup dalam teokrasi, peraturan lalu lintas adalah sesuatu yang mesti dipatuhi oleh semua orang beragama atau tidak. Oleh itu, apa yang kita panggil menjadi agama di sini atau di mana kepentingan agama memainkan peranan sebenarnya menunjukkan bahawa tempat yang sains tidak memberikan jawapan tetapi sangat penting untuk kehidupan manusia sedang ditemui semula oleh manusia. Walau bagaimanapun, apa yang kita lihat hari ini dalam perdebatan ateism dan theism yang sangat klasik, umumnya berbentuk sekitar evolusi, adalah bahawa agama dan sains cuba difahami seolah-olah mereka menawarkan penjelasan alternatif yang bertentangan antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku untuk sebahagian besar sejarah. Dengan kata lain, kebanyakan penjelasan agama dan teologi bukan untuk orang yang tidak percaya. Mereka merayu kepada orang yang beriman tentang cara beriman. Hari ini, terdapat ramai orang yang turut prihatin dengan kebangkitan positivisme ini juga di bawah pengaruh agamawan. Dalam erti kata lain, perbincangan tentang kewujudan atau ketiadaan Tuhan nampaknya tertumpu pada hujah-hujah yang boleh menjadi objektif dan yang akan meninggalkan semua orang tanpa kewajipan. Seperti sama ada ia membuktikan ini atau tidak, tetapi bagi kebanyakan orang ini bukan sebab untuk percaya atau tidak percaya. Ia mungkin berdasarkan lebih banyak psikologi, lebih ekonomi, lebih banyak lagi sebab-sebab sosiologi yang telah dilakukan. Penyelidikan dalam psikologi agama dan sosiologi agama sering menunjukkan kepada kita ini. Orang sering mengalami trauma sosial atau individu apabila mereka menukar agama. Dan selain daripada itu adalah fenomena sejagat bahawa manusia, terutamanya mereka yang ingin memahami kehidupan mereka di hari tua, beralih kepada agama dan kepercayaan
agama tertentu. Dan di sini kita melihat bahawa agama ini telah berkembang menjadi beberapa agama Kurdish selain menjadi agama yang teratur seperti Islam dan Kristian. Atau walaupun ia bukan agama, ia mempunyai kepercayaan yang sama. Kami juga melihat bahawa ia telah berkembang. Kadang-kadang ini adalah pasukan bola sepak, kadang-kadang ia adalah tanda zodiak. Kadang-kadang mungkin terdapat ritual atau beberapa meditasi yang berkaitan dengan kesihatan. Tetapi nilai yang diletakkan di sana adalah dalam pengalaman perkara-perkara yang tidak boleh berulang. Ini yang kita bincangkan. Dalam erti kata lain, pengalaman yang berkaitan dengan emosi kita dan mengabaikan pengalaman tersebut juga bermasalah dari segi diterima sebagai sains. Kerana pertama sekali, tidak ada kriteria objektif untuk kepercayaan sebagai contoh. Tidak ada perkara seperti apa yang menentukan kepercayaan orang, di mana mereka mula mempercayai atau di mana mereka kehilangan kepercayaan. Sains tidak dapat menjelaskan perkara ini. Sains tidak dapat menjelaskan perkara ini dan tidak boleh diharapkan untuk menjelaskannya. Kerana ia berbeza untuk setiap daripada kita dan kita semua boleh mempercayai orang yang berbeza dengan cara yang berbeza. Kita boleh mempercayai institusi yang berbeza dengan cara yang berbeza. Kita boleh membangunkan kriteria yang berbeza pada umur yang berbeza. Dan yang lebih penting, kita memerlukan rasa amanah ini untuk melakukan sains. Dari mana? Kerana kita perlu percaya bahawa sains menghasilkan keputusan yang boleh dipercayai. Kita perlu mempercayai ini. Jadi dari mana kepercayaan ini akan datang? Amanah ini sendiri tidak saintifik. Oleh itu, kita perlu bergantung kepada pengalaman harian kita supaya kita boleh melakukan sains. Tetapi kita juga perlu mengakui keluasan rangka kerja di mana penyelidikan saintifik boleh dilakukan. Dalam kerangka ini, ia juga merangkumi perkara-perkara seperti kesunyian manusia atau komunikasi manusia dengan penciptanya, atau pemikiran manusia tentang akhirat dan membangunkan kehidupan bermoral atau menjalani kehidupan bermoral. Dan kita semua berfikir tentang perkara ini. Inilah cara kita membentuk kehidupan kita. Ini bukan sesuatu yang boleh kita halang atau habiskan dengan sains. Malah keperluan kita untuk mempercayai sains ini nampaknya memerlukan motivasi lain kerana kita tidak mendapat ini daripada sains. Tetapi ada juga pandangan bahawa semakin kuat kepercayaan ini, semakin dekat kita dengan sains, semakin jauh kita menjauhi agama. Dalam erti kata lain, kami sangat mempercayai sains dan sangat terikat dengannya. Kami cuba menjelaskan segala-galanya dengan sains. Dan adakah itu menjauhkan kita dari agama? Ini boleh menimbulkan kebimbangan atau mungkin sebenarnya mengasingkan orang daripada agama. Tetapi kita sebenarnya tidak mendapat kepercayaan di sini daripada sains. Ini kelihatan seperti situasi yang sangat bercanggah. Jadi kita perlu memikirkan perkara ini. Ya, kami berpendapat bahawa apabila orang semakin dekat dengan sains atau membiasakan diri dengan pemikiran saintifik, mereka menjauhi pemikiran dan kepercayaan agama. Tetapi mungkin ia boleh berlaku pada tempoh tertentu. Jadi ini adalah perkara biasa. Kerana fikirkan dengan cara ini, jika anda mengambil peperiksaan sejarah pada masa anda belajar bersungguh-sungguh untuk matematik, anda mungkin mendapat beberapa perkara yang salah. Tetapi manusia bukanlah makhluk yang boleh meneruskan kehidupannya dengan sentiasa berfikir secara ilmiah. Jadi pemikiran saintifik ini, ia sudah menjadi prinsip yang ditetapkan pada awal rangka kerja. Pandangan hidup kita juga harus merangkumi pengalaman yang mungkin unik bagi kita dan tidak boleh dialami oleh orang lain. Kita juga perlu menerima mereka. Sebenarnya, saya tidak sepatutnya merasai perasaan ini. Sebagai contoh, secara saintifik, saya tidak sepatutnya merasakan ini. Jadi anda rasa seperti tiada perkara seperti itu. Ini adalah sesuatu yang datang dari dalam diri kita. Atau dari segi moral, saya harus melakukannya dengan cara ini. Bukan A, tetapi B. Tiada apa-apa saintifik tentang ini, tetapi jika moral adalah undang-undang dalam diri kita, kita bertindak dalam kerangkanya. Kami bertindak sewajarnya. Dan saintis di dunia sebenarnya bukan sebahagian besarnya tanpa iman. Sebagai contoh, sekularisasi semakin meningkat dalam masyarakat. Kerana sekularisasi negara khususnya telah memberi peluang kepada rakyat. Tetapi kami tidak mempunyai data untuk mencadangkan bahawa saintis beralih daripada agama kerana mereka melakukan lebih banyak sains. Sebaliknya, apabila orang memahami hubungan antara kepercayaan mereka dan apa yang mereka lakukan, dengan kata lain, apabila mereka menyedari bahawa kedua-duanya bukan semata-mata saingan kepercayaan yang sama dan berharga, kita melihat bahawa mereka mempunyai pengalaman yang lebih holistik. Ini betul-betul matlamat kami. Dengan kata lain, manusia adalah keseluruhan.
Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak. Jika mahu, mari kita tutup isu ini dengan satu atau dua ayat. Kami bercakap tentang religiositas, sekularisme dan hubungan antara agama dan sains. Anda sebenarnya bercakap mengenainya dengan cara yang sangat komprehensif. Anda telah menjalinkan hubungan yang indah. Jika anda menutup dengan satu atau dua ayat, apakah yang anda ingin katakan? Dengan kata lain, idea bahawa sains sememangnya bertentangan dengan agama adalah idea sekular. Dan sebenarnya yang akan kita anggap sebagai pembangkang di sini ialah pemikiran agama dan sekularisme. Dan menggunakan sains dengan cara ini atas nama sekularisme memudaratkan sains pada mulanya. Ia tidak sememangnya bertentangan dengan sains atau pemikiran saintifik. Lebih-lebih lagi, ia bukan sesuatu yang boleh ditinggalkan. Oleh itu, adalah perlu untuk mencari kaedah yang boleh memberikan keseimbangan ini. Kita perlu mencari cara berfikir. Mari teruskan mencari, saya harap kita dapati. Walaupun kami tidak menemuinya, kami berharap pencarian ini akan diteruskan. Terima kasih banyak Tuan atas komen berharga anda. Terima kasih. Penonton yang dihormati, hari ini kita bercakap tentang hubungan antara sains, sekularisme dan agama. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.